Jom saling support. Awak follow saya follow awak balik. Ini untuk pejuang 1K affiliate. So sekarang aku nak tanya, berapa ramai yang dah gunakan trik macam ni? Dan soalan kedua, adakah korang dah berjaya capai 1000 follower? Dan berapa sales dan commission yang korang dapat setiap hari? Aku pun sebagai content creator affiliate pernah buat kesalahan yang sama dekat akaun aku yang lama, dan akhirnya akaun tersebut engagementnya rosak, yang mana aku dapat follower tetapi sales aku sangat-sangat teruk. Aku cuba perbaiki konten, buat macam-macam itu ini, tapi tetap sama. Follower naik, views aku kurang. Jadi apa yang aku buat? Akhirnya akaun tersebut aku terpaksa delete dan terpaksa buat akaun baru, iaitu akaun yang sekarang ni lah. So korang kena tahu kenapa aku cakap teknik 5R ni sebenarnya tak menguntungkan content creator affiliate. Yang pertama, korang mungkin dapat follower, tetapi follower yang korang dapat tu bukannya orang yang betul-betul berminat dengan konten korang dan bagi potensi untuk membeli produk yang korang promosikan. Sebaliknya, follower-follower tersebut cuma nak dapat timbal balik, iaitu dia nak korang follow dia je, itu je. Dan akibat kedua daripada teknik ni, dalam masa yang singkat korang akan kehilangan follower tersebut. Follower-follower yang minta timbal balik untuk korang follow balik akaun diorang ni, satu hari nanti diorang akan unfollow korang. Percayalah, ini dah banyak kali terjadi dekat akaun aku yang lama. So sebenarnya kalau korang nak dapatkan follower yang berkualiti, yang akan stay setia dengan korang, korang cuma perlu buat konten yang berkualiti saja. Konten tersebut korang kena selipkan dengan hiburan ataupun teknik editing yang bagus, isi konten yang padat, dan yang paling penting, akaun korang kena ada personal branding yang kuat. Apa itu personal branding? Personal branding ni adalah korang memperkenalkan akaun korang tu pada orang lain sehingga orang lain mudah untuk ingat akaun korang. Gunakan gambar profil yang menunjukkan identiti korang. Dan yang kedua, gunakan nama yang simple, short dan mudah untuk diingati. Yang mana sekarang ni aku tengok trend affiliate-affiliate pemula ataupun affiliate-affiliate baru, diorang lebih gemar gunakan nama diorang dekat depan dan dekat belakang tu letak racun TikTok. Dan bila orang search, dia akan keluar ramai pengguna nama yang lebih kurang sama. Di situlah punca orang susah nak cari akaun korang. So macam mana nak buat konten yang berkualiti? Sebenarnya ada banyak idea yang korang boleh gunakan. Sama ada korang nak buat video parody sambil promosikan produk, video tutorial, video unboxing, video demonstrasi, perbandingan antara produk A dengan produk B, ataupun korang buat video bercerita sambil korang selitkan produk yang korang promosikan dalam beg kuning. Korang boleh cuba macam-macam idea, pilih mana satu idea yang korang